Jom saya tunjukkan cara macam mana untuk kita bayar zakat fitrah secara online. Okey, first kali kita buka aplikasi MAE ataupun Maybank to You. Kemudian kita scroll ke bawah dan lihat pada bahagian future dan klik zakat. Kemudian klik pada menu pay zakat fitrah. Pada zakat body, pilih lembaga zakat negeri mana yang korang nak buat pembayaran. Contoh macam saya stay di Kelantan dan bekerja di Kelantan, jadi saya pilih Majlis Agama Islam Kelantan. Kemudian pada zakat type, pilih zakat fitrah dan klik done. Seterusnya, klik butang continue untuk teruskan. Pada bahagian select rice type, pilih jenis beras yang selalu kita beli dan makan. Contoh di sini, ia ada beras tempatan dan juga beras import siam. Kemudian, masukkan bilangan berapa orang untuk pembayaran zakat ni. Kemudian, pilih sama ada kita bayar zakat ni untuk diri sendiri atau orang lain. Klik done dan klik butang continue. Seterusnya, masukkan nombor telefon kita dan klik butang continue. Kemudian, klik pada butang approve. Dan sekarang kita dah pun siap pembayaran zakat secara online.